Berita boom hari ini. Perkongsian vlog harian pelakon Zahira McWilson mencetuskan perbincangan dalam kalangan pengguna Threads apabila memaparkan rutin seimbang antara kerjaya dan ibadah. Dalam video tersebut, beliau dilihat tetap menunaikan solat fardu walaupun sibuk, namun satu babak yang menunjukkan solat Zohor diqada kerana kekangan kerja mengundang reaksi netizen. Seorang pengguna tampil menegur secara berhemah dengan menekankan bahawa solat wajib ditunaikan dalam apa jua keadaan selagi seseorang itu waras. Dalam masa sama, ramai bersetuju bahawa meninggalkan solat dengan sengaja tetap berdosa walaupun ia boleh diganti. Namun begitu, ada juga yang bersangka baik dan berpendapat perkara itu mungkin berlaku kerana terlupa. Selain berharap perkongsian tersebut menjadi peringatan kepada semua agar lebih menjaga solat dalam waktunya.